KKM semalam melaporkan 55 kematian baru akibat jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kematian dari negara endemik malaria kepada pejabat kesihatan daerah berdekatan supaya pihaknya mempunyai rekod. 5% kes jangkitan TB di negara ini melibatkan rakyat tempatan, manakala hanya 15% Rekodkan menjadikan jumlah kematian dalam negara kita ketika ini adalah 35,000. Jangkitan tuberkulosis atau TB membabitkan murid sekolah di Johor, kali ini di Pontian. Malaysia menghadapi ancaman peningkatan jangkitan malaria zoonotik yang disebabkan oleh Masa ini menangani jalan dan beri merah putus Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazurah Nur Syahindah binti Syukri Effendi dan anda sedang menonton Buletin Imunologi 2026. Hari ini dunia saintifik dikejutkan dengan satu misteri besar. Virus, bakteria dan parasit berjaya menyerang tubuh manusia. Namun saintis menghadapi satu masalah besar. Mereka mengetahui jangkitan berlaku tetapi gagal mengenal pasti lokasi sebenar pertempuran antara patogen dan sistem imun. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita terus ke lokasi kejadian. Terima kasih di studio. Saya kini berada di lokasi kejadian iaitu tisu yang dijangkiti. Saintis telah mengesan keradangan dan kerosakan tisu. Namun mereka masih tidak mengetahui dengan tepat sel mana yang terlibat dan di mana proses tersebut berlaku. Bagi membantu siasatan, seorang pakar telah dipanggil. Silakan detektif imunologi. Terima kasih. Setakat ini, kita tahu bahawa terdapat jangkitan. Kita juga tahu sistem imun sedang bertindak balas. Tetapi, kita masih tidak tahu lokasi sebenar kejadian. Untuk itu, saya akan memanggil saksi pertama, iaitu bulk RNA sequencing. Sila tampil. Saya bulk RNA sequencing. Apa maklumat yang awak ada? Saya boleh memberi tahu jin yang aktif dalam tisu yang dijangkiti. Di manakah lokasi gen-gen tersebut? Saya tidak tahu. Kenapa? Kerana saya mencampurkan semua sel menjadi satu sebelum analisis dilakukan. Jadi, awak tahu apa yang berlaku tetapi tidak tahu di mana ia berlaku. Single cell RNA sequencing. Sila tampil. Saya single cell RNA sequencing. Apa kelebihan awak? Saya boleh mengenal pasti setiap jenis sel secara individu. Saya boleh membezakan sel T, sel B, makrofaj dan pelbagai jenis sel lain. Di mana lokasi asal sel-sel tersebut? Saya juga tidak tahu kerana sel-sel dipisahkan daripada tisu sebelum dianalisis. Lokasi asalnya hilang. Seorang tahu apa yang berlaku, seorang lagi tahu siapa yang terlibat. Tetapi, kita masih belum tahu lokasi sebenar kejadian. Mungkin saya boleh membantu. Siapa awak? Saya Spatial Transcriptomics. Saya boleh mengenal pasti gen yang aktif sambil mengekalkan lokasi asal sel dalam tisu. Saya tahu apa yang berlaku. Saya tahu siapa yang terlibat dan saya tahu di mana semuanya berlaku. Bagaimana? Saya menghasilkan peta tisu yang menunjukkan lokasi sel imun, sel dijangkiti dan aktiviti gen secara serentak. Akhirnya, inilah bukti yang kita perlukan. Aku percaya merasakan paru-paru manusia. Tidak lagi. Dalam kajian COVID-19, saintis menggunakan Spatial Transcriptomics untuk mengkaji tisu paru-paru. Apa? Mustahil. Aku bersembunyi dalam granuloma. Apa itu granuloma? Granuloma ialah struktur yang dibentuk oleh sistem imun untuk mengawal bakteria TB. Dengan Spatial Transcriptomics, saintis dapat melihat susunan sel imun di dalam granuloma. Habis rahsia aku terbongkar. Aku malaria. Aku pula menyerang hati. Saya berjaya mengesan kawasan keradangan yang dipanggil inflammatory hotspots yang mendapati parasit malaria mengubah metabolisme sel hati bagi membantu kelangsungan hidup.
Tak mungkin. Jadi bagaimana semua ini akan membantu pembangunan vaksin? Dengan mengetahui lokasi sebenar, tindak balas imun yang berkesan, saintis boleh membangunkan vaksin yang lebih tepat dan berkesan. Akhirnya, kes misteri ini berjaya diselesaikan dengan special transcriptomics. Saintis bukan sahaja mengetahui gen yang aktif, malah dapat melihat serta mengetahui lokasi sebenar interaksi antara patogen dan sistem imun. Sekian sahaja buletin imunologi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Spatial transcriptomics bukan sekadar mengetahui apa yang berlaku, tetapi juga di mana ia berlaku. Terima kasih.